Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Isu rasuah, menerima rasuah, dakwaan rasuah SPRM. SPRM. Apa tu? SPRM? Korang tahu tak SPRM tu apa? Tak. Apa dia tu? Tak ingat ke yang kita pergi hari tu? Gila ni. Alah, yang Sir Faizal bawa tu naik bas. Saya nak tanya, kamu tahu tak SPRM apa? SPRM tahu tak? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Selain tu, apa lagi dia buat? Diorang menyiasat, menyiasat kes rasuah. Okay, betul. Terima kasih. Dia tahu tak SPRM apa? Tahu tak SPRM tu apa? SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Okay, thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Nazmira. Hari ini kami ingin berkongsi tentang sebuah agensi penting negara iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau dikenali sebagai SPRM. SPRM berperanan besar dalam memastikan negara kita bebas daripada penyelewengan, gejala rasuah dan salah guna kuasa. Seterusnya, saya akan serahkan kepada kawan sekerja saya, Nurul Nazra. Sekarang kita lanjut dengan latar belakang SPRM. SPRM ditubuhkan pada tahun 1 Januari 2009 yang menggantikan Badan Pencegahan Rasuah atau BPR yang telah beroperasi dari tahun 1967. Penubuhan SPRM bertujuan untuk memperkukuhkan integritas serta meningkatkan kecekapan dalam membanteras rasuah. SPRM juga diketuai oleh seorang Ketua Pesuruhanjaya dan beroperasi secara bebas dengan pengawasan beberapa badan khas bagi memastikan ketulusan. Sekarang saya serahkan kepada rakan saya, Siti Nur Najihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Najihah akan menerangkan tentang fungsi dan tugas SPRM iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, iaitu terdapat 4. Yang pertama ialah melalui pendekatan awam, iaitu terdapat 3 dalam pendekatan awam itu, iaitu memula siasatan, pendidikan dan langkah-langkah pencegahan. Yang kedua, SPRM bertanggungjawab untuk menyiasat aduan berkaitan rasuah, penyelewengan dana serta salah guna kuasa. Yang ketiga, SPRM juga berperanan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat bagi tujuan memberikan kesedaran serta kefahaman tentang bahayanya rasuah. Yang terakhir iaitu menyemak amalan pentadbiran organisasi bagi menutup peluang untuk berlakunya rasuah. Seterusnya, kita akan beralih kepada rakan sekerja saya, Nurul Jannah, berkaitan akta dan bidang berkuasa. Saya Nurul Jannah binti Ahmad Isyam. SPRM beroperasi di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 iaitu Akta 694. SPRM mengoperasakan Akta Pencegahan Rasuah 1997 serta beberapa peruntukan yang berikutnya. SPRM mempunyai bidang kuasa untuk menyiasat individu yang terlibat dengan rasuah, pihak kerajaan maupun pihak swasta. Untuk penutup kita, saya serahkan kepada Nur Halifah Alia. Sebagai rakyat, kita juga memainkan peranan penting dalam membantu SPRM. Jika ternampak atau mengetahui sebarang pengakuan rasuah, sila laporkan dengan segera. Anda boleh menghubungi SPRM atau hadir di mana-mana pejabat rasuah di seluruh negeri. Akhir kata, mari kita bersama-sama menolak rasuah, membina negara yang lebih bersih dan berintegritas. Bersama hentikan rasuah. Sekian sahaja daripada saya, Nur Halifah Alia.